Hari ni kita buat recovery ride lah. Hari tu baru balik buat 600 je tu. Baru seminggu balik buat odek jauh-jauh ni. Aduh, jadi lemau lah. Jadi malas ya. Basikal pun tak basuh lagi ni. Aduh, dah pelan-pelan je lah. Pusing-pusing taman, ambil angin taman. Itu ada orang tanya bike setup kan untuk odek ataupun untuk long distance punya riding, apa nak kena bawa bike setup macam mana. Ya, kita share sikit-sikit cara simple-simple ya, bodoh-bodoh ya. Dia ada banyak cara, ada banyak mazhab lah kata. Ada yang bawa banyak barang standby, ada yang rainbow tak ada buat apa-apa pun ada. Kayu kan, penting sampai. Kita tengah-tengah lah, bawa barang tak banyak sangat, tak sikit sangat lah, just nice lah. Okay, nanti kita tengok kat depan, cari pot mana-mana lepak, nanti kita sembang. Okay, alright. Okay, odek ni dia start dengan 200, 300, 400, lepas tu dia naik ke 600, paling last kali 1000 lah, 1000 km, yang tu paling jauh lah. Dia ada juga 1300, tapi dia bukan under odek lah, dia under LRM dia panggil, dia lain sikit lah. Kalau odek tu sampai 1000 saja. Okay, dia odek ni nak pakai basikal apa pun boleh, road bike boleh, mountain bike boleh, nak pakai gravel bike pun boleh, folding bike pun ada orang pakai, fiksi pun ada orang pakai. Tapi empa kalau nak pakai fiksi ni kena pastikan kaki kuat lah. Kalau tak kuat jangan cuba-cuba try. Lagi muntah tengah jalan lagi. Kacau. Nak naik beca pun boleh, tapi beca aku tak pernah nampak lagi lah orang pakai. Kalau hampa nak buat beca, aku tumpang belakang lah. Kan? Okay. Untuk frame, aku pakai S-Work Ruby SL4. Frame lama ni, lama 4 kaduk punya. Sekarang orang tak pakai rim brake, orang semua pakai disc brake lah ni kan. Dulu brother tu dapat jackpot dengan dia. Bini dia marah dia, bising kat dia pasal banyak sangat basikal, suruh clear kat rumah. Dapatlah beli frame ni murah-murah. Harga tak usah cerita. RM1.50 lah, RM1.50, bukan harga sebenar. Okay. Okay, untuk kokpit pakai aerobar. Tapi aerobar ni bukanlah untuk aero, dia lebih untuk kita rest bar lah kita panggil, untuk rehatkan kita punya position badan dan juga position tangan kita lah. Dulu kalau aku tak pakai ni, tangan kebas. Kalau kayu 600 tu mau 4 hari kebas tangan baru elok. Ada orang boleh tahan, depend lah. Kalau dia boleh tahan okey lah. Aku pakai ni lah, race bar. Race bar pun koyak habis ni, nak kena tukar baru ni, habis duit je lah. Aduh. Okay, depan pakai Garmin 530. So far okey, navigation dia pun okey lah, tak pernah menghampakan lagi lah. Ada sekali je lah masa buat 300 kot tahun lepas. Masa tu dia wang sikit. Dia wang pun dia lari sikit lah jalan dia tu. Jalan tegak dia. Dia punya navigation tu dia pergi belah kanan. Dia ada navigation tapi still dia ada problem sikit lah tu. Lepas tu tak ada masalah lah. Okey lah Garmin. So far recommended lah, tak ada masalah. Depan lampu pakai Magic Shine RN 9000. Bawah pakai CBL ke apa ni,
CBL 1600. Recommended pakai 2 lampu lah at least standby. So kalau kita jalan malam tu, kalau satu rosak, satu lagi tu boleh standby lah kan. Takut jadi apa-apa malam-malam ni, kita kena, lampu tu sangat penting lah. Kalau tak ada lampu sorang-sorang, mampui. Bukan takut apa kan, kalau kita nak jalan tu kita tak nampak lopak ke apa ke, binatang ke kan, bahaya. So better ada 2 lampu, dan lampu yang reliable lah, yang reliable dan terang. Okay, so dia ada brand-brand lain, Rock Bros apa semua tu boleh pakai, tak ada masalah. Cumanya dulu aku pakai Rock Bros ni, dia cepat rosak lah kalau hujan ke apa kan. Kita kayu tu, hujan pun semua redah je, hujan panas apa semua cepat rosak. So far yang Magic Shine ni okey lah. Belum ada masalah lagi lah. Recommended lah. Okey. Apa lagi? Shifter kita pakai 105 saja, Shimano 105. People's Group Set, orang putih kata kan. Dia reliable, rigid and steady lah. Tahan lah. Pakai yang lain pun boleh, tak ada masalah. Yang ni aku punya pengalaman sendirilah. Orang lain pengalaman, lain cara Okay. Untuk group set campur-campur lah. Chainring pakai Ultegra depan 50-34. Rantai pakai Ultegra. Kaset ni pakai apa mountain bike punya lah, 1140 Diore kot rasanya, Shimano Diore rasanya. RD 105, FD pun 105. Pakai apa ni, Macpad pedal. Tak pakai road ataupun MTB pedal pun okey juga kalau nak pakai. Aku takut jatuh. Dulu member jatuh semua asyik kena gelak kan. Kita jadi fobia nak pakai. Lalai pakai yang magnet lah. Magnet ni dia senang sikit nak buka. Senang buka, susah sikit lah nak jatuh kan. So far tak pernah jatuh lagi lah. Clip in dengan clip out dia lebih senang lah. Okay. So yang lain rim brake biasa lah. Basikal pun belum basuh lagi lah. Malas lah. Nanti lah basuh. Rim brake depan belakang. Okay. Untuk wheel set aku pakai Mavic Cerium Exelif. Yang ni alloy lah. Dulu aku pakai carbon, tapi carbon ni kalau long distance dia bahaya sikit lah. Pasal brake dia kalau hujan tu, memang out lah, tak makan. Kalau time kering ni okey, tak ada masalah. Ada sekali tu tengah turun bukit, hujan, brake tak makan. Hampir-hampir langgar kereta. So semenjak tu dah tak pakai carbon lah. Carbon tu jual, cari yang alloy tapi yang braking dia padu lah. Yang ni brake dia okey, sedap lah. Kira kalau hujan pun masih strong lagi lah dia punya bike tu. Dan juga ringan ni. Dia satu pair 1.5 kilo je alloy. Tapi dia punya profile dia tak besar sangat lah, tak tinggi lah. Mungkin 35 kot ni profile dia. Okey lah, sesuai lah untuk orang tua kan. Jadi ya. Itu kaset ni memang banyak membantu lah. 1140. Dulu aku pakai 1130. Barai tak boleh tahan lah. Kaki tak kuat kan. Kalau umpah kaki kuat okey, 1128 pun ada je orang buat endurance kan. Tapi pada aku lagi banyak gear tu lagi bagus lah. Tambah kalau banyak climbing kan, big hill ke apa ke, memang 1140 ni banyak membantu lah. So lain-lain tak ada apa. Kita tengok bag pula. Bag aku pakai yang ni, bag botol air. Tapi biasa aku simpan phone kat sini. Senang nak ambil video, ambil gambar kan. Kat sini bolehlah simpan makanan ke, food ke, apa-apa ke. Dalam ni semua kebanyakannya spare, tools, spare tube apa semua kat dalam ni lah. Akan bawa juga apa ni, power bank satu. Kemudian beg belakang ni
jarang-jarang aku bawa. Biasa kalau 600 ataupun 1000 baru bawa lah. Ini biasanya bawa spare bib lah, spare bib ataupun apa-apalah, jersey ke apa ke. Tapi jarang lah bawa. Dulu rajin bawa lah. Ni setting yang hari tu sebab hari tu untuk tengok apa ni, weather forecast hujan kan. Jadi kita bawa spare lah. Bawa spare bib just in case kalau basah kuyup tu, tukar aja senang kan. Kita tengok dalam ada apa sekejap lagi. Okey, untuk belakang saddle ni pakai Brooks C15. Baru 2-3 bulan pakai saddle ni. So far so good lah. Rasa macam serasi lah. Dia kurang melecet lah. Kalau yang dulu pakai dia melecet. Yang ni dia tak melecet tapi still sakit jugalah seat bone tu kan. Yang tu kena banyak mileage lah. Okey. Belakang lampu pakai ni lampu apa? Rock Bros kot. Rock Bros. Yang ni pun Rock Bros. Yang ni pakai apa? Magic Shine Simi berapa? 300 kot. Ini pun okey juga. Malam-malam terang dan tahan lama. Sekali cas tu tahan 2 hari boleh tahan ni. So puas hati lah pakai yang ni. Barang-barang Magic Shine okey lah. Boleh recommended lah. Okey lah. Lebih-lebih kurang macam tu lah setup aku. Simple saja. Kalau ada nak tanya ke apa ke, nanti buat komen lah. Nak boleh jawab nanti aku jawab lah. Dia simple je. Kayuh saja. Lapar makan, pengantuk berhenti tidur rehat kan. Lepas tu kita fokus lah. One step at a time lah. Kita jangan terlalu fikirkan sangat destinasi tu. Kita tengok apa yang ada depan mata dulu. Layan. Lagi satu, kalau ada bajet boleh invest dekat power meter kot. Untuk aku banyak bantu lah power meter ni. Kita boleh pacing kan, pacing tu penting lah. Kita boleh pacing kita punya effort tu based on kita punya power lah. Kita tahu kita punya threshold semua dekat mana kan. Kita kayuh jauh-jauh ni jangan tekan sangat. Jangan lebih pada threshold kita. Kadang-kadang kita tak perasan, especially bila dalam group kan. Seorang tekan semua nak ikut je kan. Biasa lah tu dalam group dengan bila climbing. So bila ada power meter tu, kita jangan lebih kita punya FTP lah, threshold kita. So kita boleh sustain lama sikit energy kita. Okay. Lain-lain tak tahu lah, tak ada idea lah. Nanti lah kalau ada idea kita share lagi lah. Baru belajar buat video. Okay lah. Nak balik ada kerja. Okay lah. Nanti next time lah. Jumpa lagi. Bye bye.